Anda tengah cari vitamin-vitamin semula jadi yang boleh bantu sihatkanlah sakit sendi yang mungkin anda hadapi sekarang. Mungkin anda dah umur dah lebih 50-an, rasa sendi tu dah tak lancar, naik tangga sakit, turun tangga takut, solat pun jadi terpaksa solat dalam keadaan berkerusi. Okay, saya boleh bantu sebab Alhamdulillah dah sepanjang 13 tahun ni, ramai yang saya bantu untuk masalah sendi menggunakan vitamin yang memang disahkan semula jadi. Bukan saja semula jadi tapi boleh bagi kesan setara dengan produk-produk yang berasaskan bahan kimia. Baik, antara vitamin yang bagus untuk sendi ialah yang pertama sekali ialah vitamin B. Vitamin B, banyak jenis vitamin B, B6, B9, B12 kan, banyak jenis vitamin B. Jadi saya suka cadangkan 8 jenis vitamin B dalam satu tablet. Jadi kita panggil B complex lah. B complex ni dekat pasaran banyak, tapi kenapa dah makan-makan dekat farmasi tapi tak jadi sangat. Okey, sebab vitamin B ada banyak grade. Ada yang 4 jenis, ada yang 6 jenis, ada yang 8 jenis. Ada yang sintetik. Ada yang sintetik sebab nak murah kan. Tapi makan tak jadi. Ada yang sebahagiannya sintetik, sebahagian semula jadi. Ada yang fully semula jadi, sepenuhnya semula jadi, macam yang kami supply di Ultimate Vitamin. So bila semula jadi, tubuh kita mudah nak serap. Kalau yang sintetik ni tubuh kita kenal kan, ni memang tak natural kan. Jadi apa yang dibuat, dibantu untuk lancarkan peredaran darah supaya zat-zat boleh sampai dekat situ. Bantu untuk naikkan tenaga sel. Sel kena kuat nak berdiri kan. Dan satu lagi dia akan bantu untuk sebagai pil tahan sakit semula jadi, painkiller semula jadi. Baik, vitamin yang kedua saya cadangkan kepada anda ialah vitamin C. Sebab vitamin C ni antara vitamin yang saya amalkan dalam keadaan saya sakit lutut tapi saya nak travel 8 hari ke Jepun. Jadi saya ambil vitamin C dibantu untuk naikkan collagen dan dia akan bantu untuk kemaskan kita punya kaki, sendi kaki. Dan dalam masa yang sama, vitamin C ni adalah vitamin anti karat. Sebab kita punya sendi lutut, sendi-sendi kita sebenarnya berkarat juga. Dia berlaku oksidasi juga. Jadi bila ambil vitamin C, dia bantu untuk nyahkan oksidasi tu dan elak daripada oksidasi yang baru. Dan kalau untuk yang nak jaga penampilan, baguslah dia akan nampak juga kat muka. Masalah jerawat, apa semua baguslah. Tapi orang lelaki jangan risaulah, dia tak akan jadi orang kata putih melepah, tak, dia tak ada hormon. Dia just sekadar vitamin C saja. Jadi tapi kulit akan jadi nampak makin baik dah, makin baik. Dan satu lagi yang ketiga ialah saya suka cadangkan juga vitamin E. Vitamin E pun sangat bagus. Dia sangat bagus untuk lancar darah, sangat bagus untuk antioksidan, sangat bagus untuk baiki sel. Vitamin E ni tahap baiki sel dia tinggi sikit daripada vitamin C tadi. Okay. Tapi baguslah, bagus. Okay, tapi cuma ada ramai orang tak tahu macam mana nak pilih kombinasi yang bagus untuk lutut. Jadi tak apa, tak ada masalah, jangan risau. Boleh WhatsApp saja kami. Kami akan cadangkan beberapa gabungan vitamin untuk lutut yang kata lebih mantap lah. Lebih mantap. Saya boleh berjalan 80,000 step dekat Jepun 8 hari dalam keadaan seminggu sebelum saya sampai Jepun, saya punya lutut kanan, memang tak boleh lipat. Tak boleh lipat, solat terpaksa duduk. Tapi Alhamdulillah boleh jalan 80,000 step. Maksudnya dengan produk yang memang diserap dengan baik dan semula jadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum.